Wih, poin. Dia makan pattern tu. Wih, besar bang. Allah Akbar. Tali jaga, tali. Jangan bagi yang kendor. Okey. Oh. Bolu bateri habis dok. Bateri habis pula. Anak ambil, mak ambil. Kutip semua tu. Kalau kata ada cucu-cucu dah tak nak lepas lah. Habis bang. Okay, pagi. So hari ni kita keluar trip dengan Herod. Jadi kita nak ambil air. So kalau hampa tengok dulu ni cuaca dia tak apa nak cantik weh. Berapa Herod? Berapa? Satu raga ais. Kita nak ambil air. Dia tak faham. Ini kemungkinan kita akan trip pergi ke IW ni kira ambil masa yang panjang sikit. So member kita semua main daripada Penang. Ni semua geng Penang lah dek. Lancar balik. So dia kalut dengan phone dia. So kita tunggu weh. Dia tak faham tak dah. Sini yang jaga memang pula. So kita nak ambil air, loading air Apple Mall, lepas tu kita gerak pergi IW lah. Okay, dah sampai spot temu. Apollo tu, cari umpan. Kita cari curut. Dulu ni pukul 10.46 weh. Perjalanan agak teruk kau. Nak main beralun. Dia duk bicara apa tau, dia paling lambat kali. Arek betul. Kita berak tu. Oi, alu ambil. Alu simpan semua. Alu bagus. Hidup. Tu setup Apollo ni kan, kita guna tu setup button drift. Ada alang tu nak pasang jalan sekali ya kan. Untuk rod ni kita guna Poison 7C rod PE37 kan. Bukan saja boleh main bottom, Apollo pun layan kan. Dek. Jaga. Sila wo. Sesi mau besar. Boleh tu nak buat umpan petong tu. Boleh lah kalau nak buat umpan petong. Dah tu dia teringat tu. Dia teringat tu. Tapi dia pakai cowboy lah. Nak tubuh dia pakai lah. Cantik lah. Umur terabak lah tu. Umur. Ai. Barun. Oh, benda. Kita dah dapat spot lah.
dagu. Tembus kat atas. Mantap. Ma, pi curut balik boron. Ya laju ni. Ho. Tak. Manis ni. Apa mana? Danduk. Wih, danduk tu. Si potong marah lah bang. Si potong lah, saya si potong. Oh, dia kunyah oh. Saya pakai si potong dulu lah bang. Cari dia dulu tengok. Ada lagi tak? Macam mana? On tak on? Dạ. Turun ni. Oh, 85 meter weh. Oh, kata. Oh, kata. Dia dah spion tu okey ah. Ha? Dah. Lusik. Saya Oh, dah. Oh, memang kita strike tak. Borong 17 kilo. Ni. Saru. Okey. Boleh. Serai, dah berserai. Memang yang tu kena rasak. Apa mana? Serai. Tekong kau.
Abang jangan tengok ni lah. Jangan tengok. Oi, sikit weh. Abang jangan tengok dah. Nanti masuk kali. Aduh. Aduh, sikit. Sikit aduh. Ambil. Ya, mata kita tembus ya tu. Tembus ya tu. Cantik. Satu soal naik. Pelan-pelan. Saya mata kita tak tembus apa? Ikan harap ikan. Tu lah. Syah pegang ikan tok belah dulu. Pegang ikan ni. Lubricate untuk mengeluarkan ketat daripada lubang. Dia pakai lubricate baru keluar. Ya. Jangan tekat dalam lubang. Oh, besar bang. Besar bang. Borong. Dodia. Besar ni. Ipai pun melengkung. Palas sekali. Dodia. Mantap ya, Rejok. Awak ni. Tengok situ. Saya tak tahu kata awak tak pandai main. Ni kita tengok. Siapa ni? Aduh. Tengok. Ui, besar. Besar bang. Oh, Akbar. Tali jaga, tali. Jangan bagi kendor. Okey. Padu. Betul ya tu. Awak ni. Tekok lelok ni. Baca pagi sim. Aduh. Allahu Akbar bang. Sekejap bang. Saya terus naik tambah. Jangan. Saya ambil gambar sikit. Hati hitam. Hati hitam tengok yang ni. Oi. Dia makan pattern tu. 2 kali ambil tu. Wahai yo teh. Try. Turun tabuk. Oi lo. Oh. Boleh lucut. Tu serat. Duduk balai je. Boleh buat melawak pula. Aduh, sayang tu ya. Tu apa Arun? Pan Arun. Kita pindah spot. Kita nak pergi spot lain lah. Dapat tengok. Tengok balik ni. So angin pun ramai cipu-cipu ni. Jangan cuaca jadi ya. Okey, kita buat lagi. Apa? Okey geng, kali ini kita try main kat menjam ni tengok. Sebab laluan kita nak drift jadi susah sikit geng. Sebab lo ni jadi 2 hari geng, 2 hari. Hari atas dengan hari bawah. So bila kita turun tu kita punya tali tu kan jadi macam S geng. Ikan bila ambil jadi susah kita nak ukat kan. Tali kita tak cikang. Jadinya kita try kat menjam ni. Lagi ikut hari okey sikit. Tekong ajak try kat luar, kita try kat luar lah. Lalu kita try kat menjam ni. Okay, let's go.
balik. Allah. Main apa? Oh tu kena balik. Jik lah. Kena. Kita sangkut kat unjang ni Sat. Unjang AW ni. Ada. Tekong kata ni banyak apa? Banyak ikan tambak. Umpan hidup dah mati. Makan ni. Kakak tu. Oi. Oh, landuk. Bang, set angkat. Tok tepi tak apa kan. Takut dia terpijak eh. Sekejap. Jadi kita layan ikan potong lah. Mana saya lu? Lihat tu. Oh, kena. Okey, terima kasih. Dah. Belum. Okey, macam mana? Betul. Hei. Pi tu. Allah Akbar. Sambung. Tuk makan ni. Hai. Oh. Bolu bateri habis dok. Bateri habis pula. Dua. Sangkut tadi. Oh, cantik. Boleh nak ni besar ah. Salah aku ambil. Abang kanci tali ni dulu siap-siap boleh? Kanci tali. Boleh cantik. Kanci tali tu cantik. Campur kan. Buat. Tak dapat dah. Boleh pula bateri ni dah buat habis. Tu. Tu dia say. Bergali dia. Wih, rak. Kancu. Wih, apa tengok saiz dah. Cahal. Makan umpan hidup weh. Ni kita try. Ya, saya percaya awak. Saya pun 50-50 lah. Aku beli juga lah. Masa lidah Pak Min. Bateri habis, dia tak nak function lah.
Bateri apa? Oh. Heran tu. Cas kat masjid tu. Dia ni cas juri-juri main takut-takut. Mana ni semuanya? Makin lama makin hilang power dia. Saya ada leader. Ada nombor. Ha? Leader apa? Oh, kau tu. Oh, kau. Mana ada 3 tower? Tu, makan pula oi. Tak elok lah kupu ni pun. Betul ke? Oh, ni betul. Boleh betul. Sekarang. Saya tak percaya. Memang serat. Jaga tali. Hang pam bagi keluar daripada tali tu. Lihat. Tera ke tak tera? Oh, jangan kata tak tera. Lihat. Tak boleh nak minta bantuan. Boleh. Pam tu ya. Takut tali tapi tak apa. Tak lah dia. Dia tak kisah dengan dia. Boleh. Jawab punya tulisan. Makan. Dari tadi lagi. Boleh keluar. Oh, MJ mat. MJ. Pam terus ni nak. Oh, padu. MJ. Ui. Oh, memang kita boleh MJ. Terus. Saga. Ni, boron. Mari. Ui, batuk apa? Berlambak tu. Ni rancuk ah. Nampak dia jalan tu. Pergi ya. Lepas hidup kita boleh ambil gambar bawah. Makanlah. Kita tukar pakai uji pula weh. Kena. Oh, menul. Bateri habis kan tu? Mungkin. Tak buat repair. Kata bateri tu belum mulai tahan sampai 2-3 hari. Ada mesti. Awak satu pack dah bateri. Nampak sangat kencing tu. Wah, saya tengok ramai orang main manual. Saya pun nak main manual juga. Ikan tu mati je dia. Bu. Jalan. Sambung. Balik ke depan. Tak, kutu tali. Nampak. Tunggu. Oh, tak kena. Oh, tu kena ni. Oh, tak naik. Sabar, Aero. Kita jenah ot. Aduh, Aero ni. Kita nak jenah. Bukannya ikan. Ikan macam Aero ambil tu. Weh, jenah. Tak kapur apa. Apa lantai nak tak sampai. Mana awak mancing sampai lantai. Bukan menu eh. Tengok marah. Ni pak lah terus kisah tali dia. Jenah ada weh. Pandai sikit. Oh, boleh je. Baik. Jenah, mari jenah. Belakang tak ada cari. Longgar okey, main longgar bagi dia. Longgar lepas. Oh.
Tunggu. Fokus cari kat bawah biar ada cari kat atas. Try. Tuang makan ni jangan. Rasa-rasa tali kita ni jadi es ke tak tu? Tadi tak jadi es. Siapa makan dia tak rasa tu? Ha? Makan reverse? Sebab? Sebab yang ni, ha tu. Oi, kita bagi peluang kat dia. Ingat kita siapa? Hei, kita penunggu jam oi. Oi. Lucu. Selai. Putih bukan minum. Letih kayu kau. Kamu ni? Oh, kena lagi. Yang tu bawa tu. Orang tu yang kena power. Bukan cakap. Oi. Oh, kena. Ni. Tak. Balas sikit. Balas ni? Oh. Ni. Oh. Macam minta mano. Oh, relax sikit. Macam minta mano. Hidup tu keluar gigi. Relax lah. Dah. Jaga tali. Kesang tu. Karang. Garan. Kopi mustard. Ni apa ni? Ni Kopi apa? Owner. Johi tu. Kau elok. Karan tak? Try tengok apa tu. Oh. Naik. Jangan kendok. Naik tu. Oi, Timun. Timun pun karan. Member kaya pakai muka. Besar. Sakit. Oh, sakit. Bagi duduk lah. Ha? Bagi duduk. Wah, ada potensi Hush. Boleh macam ni. Dia nak apa? Oh, landuk saya. Landuk saya. Berkali dia lah. Tali dia kasar. Oh, boleh. Tembus. Oh, waduh. Ni hang minta kan aku boleh. Malam. Makan. Makan blok ni. Kau naik lok. Pisau. Karan. Oh. Kali-kala lah yang minum syok. Cucuk lah. Ha? Hei, tengok kaki lah. Aduh, kira lucu pula. Tadi bateri habis tu. Bateri lemah tu yang duduk lucu tu. Kalau boleh datang cari. Oh kan? Siapa? Ada mesti cah kat Petronas ke kat masjid apa kan. Kalau nak tunggu mayang kat tunggu isi minyak cah dulu curi cah. Abang tahu mana saya cak kat masjid? Abang tahu mana saya cak masjid? Kau apa beriman lah ni. Uish. Cik.
Tengok member mangkit kalau lah tu. Jangan pakai tahu. Pegang lidah, tarik je. Kalau pakai tahu, confirm dapat dah ikan. Tak dapat je ya, Mak. Ui. Oh. Bagi dulu makan. Bagi dulu makan. Boleh. Mak kata Airul. Ikan yang ke 32. Ancam. Termasuk Apollo. Dah. Termasuk Apollo boleh Ikan lah. ni saja. Orang anak ambil, mak ambil. Kutip semua Airul. Kalau kata ada cucu-cucu dah tak nak lepas lah. Habis bang. Okay, lebih 5.30. Kami dah keluar daripada jam tu lah. Tak makan ni. So kita nak layan trip. Ada member ada apa depan nak member trip. Ada yang minggit kan. Pam pun tak banyak. So kita ambil selagi okay. Kita try lah gang. Cukup dia nak makan lah. Jik pun dah lusuh habis. 170 gram. Okay. Kita try. Dalam masa kami duk try dekat tempat baru ni geng, ada satu bot ni dia main rapat dengan kami ya. Bila kita tengok bot ni kita kenal sebab kita pun dulu biasa beli ikan dengan dia. So dia nak main dekat Airul, dia nak jual ikan. Kita tengok apa yang dia nak jual kat kami. Kita tengok. Let's go. Oi, tekong tengah berdagang. Kalau yang ni lah ajar tekong. Kalau dia jumpa bot-bot ni, dia nak gasak, dia gambar. Bangcak. Sebab dia jual murah aku biasa beli dengan dia. Yang kau ni. Dia kalau jual kat Rapu Jenahak memang murah. Kalau apa nak balik jual kat Waling memang untung berlambak. Kalau yang ni kira jackpot lah, jackpot. Jadi mau ada modal lah. Weh, sampah tu. Mentitu. Tekong kaya balik darah dia jual Balik jual. Beli harga murah. Oh darat tak sesuai ikan memang kat 9 lah. Kita punya Angka Borang. Mana Angka Borang? Oh, Man of the match. Jangan Borang. kecil, aku tendang pula. Kasih kira kemas kat yang ni rancak bola memang ni. Tapi kita try nak try buat macam tekong buat makan tu pasti tak makan ni. Mantap. First time main adik? First time. Kali kedua main sampai ke belakang ni ya. So macam tu lah saya ni kan kira rancak agak kira air walaupun air arus laju tapi dia mau makan agak cuma time dia kadang-kadang dia main time dia tak makan kita try tak makan dia main time makan dia makan sungguh-sungguh kira rancak agak ni cuma cuaca lah belum ni duk main beralun sikit lepas tu minggu depan trip kita pula dengan tu trip kita member kita yang ni trip kita tumpang dengan member kita agak mereka ni geng-geng daripada Penang. Dia tengok YouTube kan, lepas tu mereka ajak kita main naik dengan mereka. So kita main naik dengan mereka. Jadinya macam biasa kan, kalau kata apa nak booking dengan book dengan Aero, apa tengok link kat bawah ni di WhatsApp, aku dah sediakan. Apa tekan dari WhatsApp tu, boleh order lah dengan dia. So kita jumpa lagi di minggu depan. Mungkin kita trip dengan member kita. Okay, sampai sini aku vlog kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan bye bye. Assalamualaikum.